Okay, yang dah pernah main ke sebelum ni? Belum. Okay, so sekarang lah kita nak Dah. try. Ada yang dah pernah? Dah. Ini dah nanti boleh naik terus lah ni. InsyaAllah. Okay, so first kali saya nak terangkan pasal kita punya equipment ataupun peralatan sahaja dululah. Alright, boleh tak pegang dua benda ni? Saya akan bagi tahu nama dia dan sedikit tentang benda ni. Okay, pegang dulu ni. Okay, so yang ini you guys punya safety hook. Kamu semua punya safety hook lah. Alright, dia ada dua shape dekat sini. Satu yang berbentuk C, another one is U shape. Okay, ada tak dapat yang sama bentuk dia? I mean C and C or U and U. So kalau ada just angkat tangan, saya datang dan tolong betulkan. Okay, betul tu U dengan C. Salah C tu kanan ke kiri. Dengan C, dengan C ya. Tak kisahlah C tu kanan ke Ya, kiri. tak kisah apa mana-mana. Janji awak dapat yang berbeza bentuk dia. C tu. Okay, settle untuk benda ni. Ciuman. Okay, so sekarang ni saya nak cerita apa U dan apa pula C. Okay, untuk yang U ni means lock. Dia adalah terkunci. So bila ada kabel dekat dalam, dia tak boleh nak keluar pada bila-bila masa yang kabel tu suka. Okey. Okay, dapat. Yang C ni pula, dia maksud dia unlock. So dia terbuka. So bila ada kabel dekat dalam, anytime the cable will going out. Tak kisahlah bila-bila pun nanti. Okay, ingat dah tahu mana lock, mana unlock. Right. Sepanjang awak menggunakan safety hook ni, penyangkut keselamatan ni, please make sure kalau nampak dia twist. Pusingkan balik. Kalau nampak dia twist, untwist back. Okay, kita jangan bagi dia belik-belik lah. Kita betulkan dia semula. Okay, nanti saya akan cerita kenapa. Okay. Alright, so untuk benda ni tu saja. Jangan ketuk dia, jangan seret dekat bawah, jangan baling dia apa semualah. Okey, point dia awak kena tahu mana buka, mana tutup. C maksud dia apa? Buka. Yes, U maksud dia tutup. Betul, itu saja. Yang awak kena tahu. Yang nombor 2 dekat sebelah kiri you guys, ada satu lagi benda. Nama dia puli. So saya nak awak bawa keluar puli ni daripada loop tu. Okey, so macam mana nak bawa keluar? Awak kena tolak yang oranye ni ke bawah dan tolak dia ke dalam. Mana? Tolak oranye ni ke bawah. Tolak oranye, and then tutup. masukkan dia ke dalam. Lepas tu awak saya keluarkan dia dan tunjukkan kepada saya. Okey, so kita bawa keluar. Tarik ke bawah. Angkat, tolak, masuk, picit. Oh, tahu. Iklan apa tu? Lupa dah. DHP lah. Angkat, tolak, masuk, picit. Bukannya tarik. Dah lama Okey, you. semua dah keluarkan. Yang ini nama dia puli. Digunakan untuk flying fox sahaja. Apa tu flying fox? Nanti saya akan tunjuk. Sekejap saja lagi. So sekarang dekat bawah ni ada roda. Cuba korang try pusingkan roda yang ada di bawah. Adakah dia berpusing dengan sangat lancar ataupun dia ada stuck? Lancar, okey. Right, good. So bermakna peralatan awak semua berada dalam keadaan yang baik. Lagipun kita ada check sebelum ni. So jangan risau, just letak dia balik dekat sebelah kiri juga. Settle pasal equipment. Semua dapat je kan so far? Okey. Dekat sekarang kita ada 3 jenis cabaran. Kita ada yang menegak tangga ni, kita ada yang horizontal secara melintang di belakang sana dan kita ada flying fox. Okey, untuk yang menegak, okey, sila alert lah, beri perhatian. Untuk yang menegak, awak akan berdiri di depan tangga dan awak akan jumpa 2 tali yang berbeza warna. Satu yang berwarna hijau dan satu lagi berwarna putih. Tapi dia tak nampak putih sangat, saya tahu. Nampak ni macam warna apa? Kelabu. Coklat. Coklat, kita proceed lah, kelabu. Kita proceed, warna kelabu. Okey, so apa yang awak kena buat, awak kena tarik tali yang berwarna kelabu ni ke bawah. Mana dia tarik ke atas kan, tarik ke bawah kan? Tarik ke bawah. Sampai awak jumpa besi yang ada bentuk petak ni. Ni. Okey. Okey. Tak kisahlah dia dekat level mana, eye level pun boleh, dekat shoulder level pun boleh, dekat pinggang punya level pun boleh. As long as benda ni dekat dengan you. Okey. Lepas tu, soalan pertama saya. Repeat sikit Saya nak masukkan yang terbuka dulu dekat dalam ni. Apa shape dia? C. Confirm? Confirm. Anda boleh ni, betul lah pengalaman ni. Okey, masukkan yang C. Masukkan dekat arrow yang ada ni. Masuk, pegang dia nanti diri Jangan pegang dulu macam ni. Kalau pegang macam ni tak boleh nak masuk nanti. Betul Pegang juga. diri, masuk, tarik ke bawah. Settle. Semudah ABC. Yang ni kita tak ada kunci nak buka dia. Betul tak? Sekarang ni dia lock. Kita tekan button yang ada dekat belakang and then tolak dia sampai dia jadi bentuk C. Nampak tadi saya tolak tu? Kalau macam stuck, awak tarik ke belakang balik and then awak tolak dia ke depan. Awak tak boleh buat sekarang sebab satu kena ada dekat dalam metal yang ini. Dia link mesti ada benda ni. Dia ada link Yes. Okey, yang ini pula kita masukkan dia sebagai jiran. Jangan letak dia kat pokok belakang tu, dekat tangga ni, dekat bawah, dekat ground, jangan. Sebelah dia je.
Jangan letak dia jauh. Settle. Dah settle, lepas. Masa lepaskan benda ni, dia tidak bermakna dia akan bawa awak naik atas secara tiba-tiba. Okey, jangan berharap benda tu. Awak mesti kena naik tangga. Tangga nanti tinggi-tinggi dah. Berhenti berharap. Okey. Perli lah abang Abang ni perli lah. Tak mana saya. Berjalan tu tali tu kat tengah kita ke? Tali tu kalau boleh ada kat tengah lah. Dekat mana-mana pun boleh. Tapi seeloknya di tengah lah. Sebab nanti awak senang sikit nak naik. Boleh je dari kat kiri. Takut awak tak selesa. Okey, masa naik jangan pegang tali. Just pegang tangga saja. Right, so sekarang ni nak buka pula, nak attach dekat kabel. Awak kena buka satu. And then awak letak dia dekat warna merah ni. Buka tu Okey. tekan belakang. Buka tu Ya. tekan apa tu? Buka tekan je belakang. Oh, belakang. Dia nak masuk tak tekan apa-apa, nak buka tekan belakang. Okey, letak dekat warna merah ni. Selagi awak jumpa warna merah ni, bermakna awak dekat dalam track yang betul. Letak macam mana? Letak macam mana? Ni saya nak. Okey, yang merah ni dia ada body. Depan sikit dia ada macam muncung ni tau. Kita tak tahu awak nampak ke tak ada muncung. Ni. Ada. Okey. Okey, jangan letak dia dekat muncung ni tau. Letak pegang menegak. Letak kat muncung ni, tarik ke bawah. Oh, senang. Dia ada muncung. Nanti awak akan nampak lah dengan lebih dekat. Bukan dekat kabel tu. Bukan dekat yang muncung ni. Sebab nak toilet je. Okey, satu lagi. Buka, tekan, letak dekat muncung ni. Muncung ni ada macam dot tau. Nanti awak nampak. Okey, tarik ke bawah. Okey. Sekarang ni saya nak ceritakan sikit tentang penyangkut keselamatan ni. Bila awak dah buka satu, awak takkan boleh buka lagi satu. Okey, so macam mana awak nak buka yang ini? Kena sangkut. Awak kena masukkan yang ini. Yang ini awak boleh buka dan yang ini awak takkan boleh buka. Okey, sebagaimana apa-apa pun jadi yang dekat atas nanti kalau ada apa-apa jadi, benda ni akan ada salah satu yang attach dengan kabel. So just in case awak tergelincir and then terjatuh ke bawah, awak takkan sampai ke tanah. Awak akan tergantung saja. Okey, nanti bila awak tergantung, just naik balik je lah dekat atas. Okey, itu benda yang kita kena elakkan lah. Harap-harap tak ada yang jatuh. Okey. Masuk. Saya nak buka dulu. Kita posisi yang ini. Okey. Oh, sampai merah hujung tu boleh. Merah jangan letak. Letak yang ada warna merah. Buka satu. Okey, untuk challenge yang ini senang saja. Awak perlu jalan seperti biasa dan hanya memegang apa yang kita sediakan. Untuk challenge ni kita sediakan tali. So awak pegang tali lah. Dekat atas nanti awak akan jumpa pipe lah, apa something. Banyak-banyak lagi benda. Awak pegang apa yang kita sediakan. Okey, macam ni tali kan. Janganlah tak pegang apa-apa macam tahu pro, nanti kan takut tergolek kan satu hal tak. Okey? Cuma yang dekat sini, tolong jangan masukkan kepala korang dekat dalam ni. Ini je jangan masukkan. Okey? Jangan masukkan kepala dekat dalam. Dia akan dekat belakang jalan. It's good for gram. Dia akan suruh. Program mana? Duk fire di sini. Masukkan kepala je. Okey. Buka, letak dekat warna merah. Dan itulah Buka, seterusnya. letak dekat warna merah. Tapi kalau awak nampak macam saya cakap tadi benda ni twist, tolong untwist dia balik lah. Sebab kalau awak biarkan dia twist, kemungkinan dua-dua takkan boleh buka. So kena tunggu sampai malam nantilah saya akan check siapa yang tinggal kat atas. Okey? Faham? Letak. Last, check. Okey, buka satu. Letak. Buka lagi satu. And then letak. Okay. Yang inilah flying fox. So, bila dah masukkan dua ni, awak kena ingat yang awak ada lagi satu lagi barang yang awak nak kena masukkan. Yang ini nama dia, puli. Okey, puli ni awak kena masukkan dia. Okey, masukkan dia dekat mana? Awak kena masukkan dia last kali. Saya tak nak ada yang dekat tengah. Saya tak nak ada yang dekat depan. Okey, apa-apa pun yang jadi, dia safety first. So, letak dua awak punya safety, tolak dia ke depan. Safety first, and then baru barang ni. Dapat ke dapat? Alright, ni awak nak fly ni. Sekarang awak nak fly, ada dua yang awak tak boleh buat. Jangan pegang kabel masa benda tengah jalan. Jangan tarik dua ni. Sebab kalau awak tarik ni, akan ada geseran and awak akan stuck dekat tengah-tengah. So soalan saya untuk awak, mana yang nak kena pegang? Pegang kabel tu lah. Tali merah. Oh, tu tali. Tali. Okey, pegang tali ni ataupun awak boleh buat butterfly macam ni. Masukkan thumb awak dekat dalam and then just grab. Ataupun awak just free je macam tu. Komen. Boleh. Komen tak boleh kot nak macam tu. Susah. Sini. Macam tu free je. Okey. Alright. Sekarang ni nak gerak ni. Okey, awak kena pastikan peserta dekat depan awak ataupun kawan yang ada dekat depan awak
Bila dia dah sampai, dia settlekan semua barang dia transfer dulu. Okey, saya tak nak dia tengah buat video. Kalau tahu awak jalan, awak langgar je. Suka kan? Oh, bang bagi dendam. Okey, Kalau dah ada lama boleh. ada dendam lah. Wah, itu antara korang-korang je lah. Okey. So, bagi dia settle dulu, dia dah okey, dah settle dia apa semua, baru awak boleh jalan. Tapi sebelum awak nak jalan, duduk dulu dekat atas sana, angkat kaki awak ke jalan. Jangan duduk kat kursi sini. Kalau awak duduk kat kursi sini, kalau biasa awak nak terbang. Okey, duduk je dekat atas sana tu. Atau angkat kaki awak ke jalan duduk. Angkat dia kaki. Betul. Angkat kita. Jalan lah. Kau main jalan lagi depan. Kan jalan ke belakang. Duduk dekat warna merah yang ada kat sini. Nampak tak warna merah ni? Stop. First kali awak jangan nangis. Okey, relax je, tak ada apa-apa pun. Jangan nangis kuat-kuat pun jangan. Okey, tenang. Okey, waktu ni saja awak dibenarkan untuk pegang kabel, tapi dengan syarat make sure awak punya puli dah fully stop. Dia dah berhenti sepenuhnya. Baru awak tarik ni dekat dengan awak buat macam ni. Nampak tak? Nampak. Ada lagi satu cara macam ni. Macam komando. Sampailah. Okey, bila dah sampai, buka yang ini dulu and then letak balik dekat tempat dia sebelah kiri. Lepas tu baru buka yang ini, cari warna merah. Buka satu lagi, cari warna merah. Lepas tu baru awak boleh turun and then buat yang macam tadi tu lah. Tak? Ending dia. Senang. Ada apa pun soalan? Kami sanggup tolong jaga. Malunya.